Okay, saya nak tanya satu soalan. Untuk raya tahun ni, masa ambil gambar raya dengan anak-anak, anda senyum betul-betul ataupun anda tutup mulut? Kalau awak tutup mulut, bukan awak seorang, tapi ramai lagi yang macam tu bertahun-tahun. Bukan tak mau senyum, tapi malu sebab gigi yang tak sempurna. Dan benda yang ramai tak tahu adalah penyelesaian kepada masalah ini dengan rawatan dental bridge. Dental bridge ni dia kekal, jadi ketat dalam mulut kita, tak perlu tanggal-tanggalkan, dan yang paling penting tak perlu pembedahan. Lepas pakai dental bridge, anda akan rasa amat selesa. Segi harga, plan boleh mencecah sehingga RM10,000 dan memerlukan pembedahan pula. Tapi dengan dental bridge hanya berharga RM850 seunit, kekal, tetap dan tak perlukan pembedahan. Kita akan gunakan gigi anda yang sihat sebelah kiri dan kanan sebagai penyokong, dan benda ni tak perlukan pembedahan pun, hanya rawatan sebanyak 3 kali. Lepas tu dental bridge anda akan siap. So tak perlu nak masuk hospital, tak perlu MC, tak perlu nak rasa sakit apa-apa. Okay, raya tahun depan saya nak awak senyum betul-betul dalam gambar raya. Klik link di bawah dan dapatkan konsultasi bersama kami. Kami akan tengok sama ada awak sesuai tak untuk buat rawatan dental bridge. Senyuman yang cantik akan meningkatkan keyakinan anda. Jangan biarkan gigi menghalang anda membuat senyuman yang ikhlas. Jom klik link di bawah dan buat tebun janji bersama kami.